kini saya akan tunjukkan cara untuk kemaskini murid dengan betul. Kita nak masukkan maklumat murid kita sebelum kita membuat RPI atau menggunakan RPH. Pastikan maklumat dah ada. Okey, pastikan tepat dan pastikan kemas maklumat tu. Okey. Di dashboard depan ni, klik pada kemaskini murid. Kemudian dia akan papas satu paparan daripada bahagian murid, iaitu kemaskini murid. Paparan ini adalah nombor IC, nama penuh, kelas, kumpulan. Kumpulan ni ada 3, rendah, sederhana dan tinggi. RPI, kefungsian akademik, kategori, masa pelajaran, penglihatan dan pendengaran. Okey, dia ada di bawah ni cabaran utama, matlamat jangka panjang, pengetahuan sedia ada. Okey, first kali masukkan nombor IC, contohnya 08 07 011 30661. Nama penuh. Okey, masukkan nama penuh murid. Okey, pilih kelas. Okey, pilih kelas. Okey. Kalau pilih kelas ni tak ada, klik pada butang tambah ni, warna hijau ni. Klik pada butang tambah. Okey, contoh saya nak masukkan kelas baharu iaitu 1 Arif. 1 Arif, klik OK. Okey, klik OK, belum lagi dia papan di sini. Cikgu kena klik pada drop down. Okey, pilih kelas yang dimasukkan. Okey, contoh 1 Arif. Okey, dah ada, dah papan kat sini, maksudnya data dah ada. Kemudian pilih kumpulan. Macam saya, kumpulan aras rendah. Okey, pilih RPI. Ada 2 jenis RPI, kefungsian atau akademik. Cikgu pilih yang mana yang berkaitan dengan murid. Macam saya, kefungsian. Pilih kategori. Okey, masa pembelajaran, penglihatan dan pendengaran. Okey, saya pilih pembelajaran. Masukkan cabaran utama, matlamat jangka panjang murid dan pengetahuan sedia ada. Contohnya, saya masukkan, okey, Faridah masih memakai lampin pakai buang. Ini cabaran utama. Pastikan depan ni adalah nama murid tersebut. Contoh, kalau Nur Faridah, letak Faridah saja. Okey, untuk matlamat jangka panjang, okey, tulis matlamat jangka panjang murid dengan bermula nama murid. Faridah tidak perlu memakai lampin pakai buang. Okey, pengetahuan sedia ada murid. Okey, mesti berkaitan dengan isunya. Faridah tahu kedudukan dan kegunaan tandas. Maksudnya dia ada berkaitan dengan isu atau cabaran utama ni lah. Jadi mesti ada kaitan. Tak boleh murid memahami arahan guru. Tak boleh. Murid boleh membuat berjalan. Tak boleh. Dia kena mesti ada berkaitan dengan cabaran utama. Okey, kemudian klik butang tambah. Okey, apabila dah klik butang tambah, automatik dah masuk dalam sistem. Untuk padam, klik padam. Untuk ubah, klik ubah. Butang pada oranye ni. Kita naik ke atas balik, ada paparan ni. Okey, nak tukar kelas, tambah kelas, klik kat sini. Contoh, 1 cerdik. Okey, klik OK. Pilih kelas kat sini 1 cerdik. Okey, kemudian klik kemaskini. Okey, dah tukar 1 cerdik. Itu saja. Sekian, terima kasih.